PVC. Itu lagi sekali, ini sistem kebangsaan. Kena tengok sistem kebangsaan ini apakah menjurus kepada perpaduan ataupun tidak. Kita kena kaji semula. Sistem pendidikan yang ada apakah boleh menyebabkan kita kasih sayang antara kita. We are Malaysian, man. Si putih. Kita orang negara rakyat Malaysia. Mesti ada kasih sayang. Bukan buruk sangka. Bukan lalai lagi. Contohnya boleh kita tengok badminton. Kita seronok badminton. Bila Politan dengan Tinah main, kita seronok. Dia sekarang nombor 2 dalam dunia. Kita seronok. Bagi kita ialah yang paling penting dia orang Malaysia. Lihat orang Malaysia dan bangga jadi orang Malaysia. Jangan pergi keluar tak bangga jadi orang Malaysia dan kritik Malaysia. Saya pergi beberapa perjumpaan di luar negara bersama dengan pemimpin PKR, DAP semua puji Malaysia. Saya nombor 1 puji dulu. Tapi dulu masa mereka jadi pembangkang, mereka pergi luar negara maki kami. Bagi contoh. Payah besar kena maki, tapi dekat dia dah kawan dengan mereka, dia pun baik juga. Wallahualam. Okey. Kemudian pendidikan negara. Dia sekarang ni masalah pendidikan negara ni sebentar lalu masalah sekarang menteri ya. Menteri minta maaf sebab kes darjah 6 dia pun telah dipercakap dengan hebat. Nak cakap pendek ya, menteri. Inilah masanya menteri untuk mengundur diri, tukar kementerian. Bagi tukar mana-mana kementerian. Jangan bagi kat Mak Mazlan, bagi kat orang lain yang boleh. Payah besar boleh. Tapi jangan tukar layak pengurusi Perikatan Nasional ni. Seminggu. Layak. Okey.